Seorang pemandu e-hailing dipenjara 3 hari dan didenda RM6,000 oleh Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur di Jalan Duta selepas mengaku bersalah memandu sebuah Proton Saga berwarna putih secara melawan arus dan berbahaya kepada pengguna jalan raya lain di Jalan Kelang Lama pada 5 April 2026. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh Wong Kok Kong berusia 32 tahun menjalani hukuman penjara bermula 6 April 2026 serta tambahan 6 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Selain itu, lesen memandu tertuduh digantung selama 5 tahun. Kesalahan itu dilakukan pada pukul 9.44 pagi 5 April 2026 di laluan dari persimpangan Jalan Kelang Lama ke Jalan Sepadu hingga ke persimpangan Jalan Kelang Lama ke Jalan Kuchai Lama dengan anggaran jarak kira-kira 500 meter. Alasan diberikan adalah tersalah jalan ketika menghala ke pusat beli belah Mid Valley serta keadaan fikirannya yang tidak stabil akibat masalah keluarga. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun, denda sehingga RM15,000 serta hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu tidak kurang 5 tahun. Terdahulu, video berdurasi 40 saat memaparkan kejadian itu tular di media sosial sebelum suspek tampil menyerah diri. Ujian saringan pernafasan dan air kencing mendapati dia negatif alkohol dan dadah.